Order! Beg kuning TikTok. 100 video kita buat, kita kena tahu. Kita tak boleh nak fokus semua beg kuning. Tak boleh. Okay, 100 video, 70% buat dekat winning. 30% kita akan fokus kepada beg kuning kita yang seterusnya. Kita kena faham kenapa. Apabila kita fokus dekat winning product, at the moment when seorang tu beli, Ali tu beli sebagai contoh, percaya tak? Ali akan tertengok video-video produk-produk yang lain, walaupun video-video yang lain tu sikit je video dia. Itulah JMV Max. Sebab itulah korang perasan tak, when korang beli satu barang, dah sampai, tiba-tiba brand yang sama, barang-barang lain akan datang muncul kat korang juga. Tapi video-video yang lain tu, tak banyak pun. Sebab tu kita kena fokus benda yang laju. Dia percaya dia akan berjangkit dengan ekosistem. Padukan strategi konten ni. Yang ni semua saya share dalam Founder Meetup. Mudahnya sales masuk tanpa live yang korang nak kuasai konten, yang nak run JMV Max, yang sales boleh masuk secara automation. 4 jam praktikal dekat Bandar Mengerti Ceras pada tarikh 2 ataupun 9 April ini. RM19 sahaja. Baca link kat bawah untuk join.